Yang mana nak cari Yamaha R25 tapi rasa dia punya harga sangat keras? Korang kena tengok video ni sampai habis. Inilah QJ Motor SRK 250R. Warna apa ada sampai dekat kedai saya? Ini warna baru tau. Yang first, warna putih. Datang dengan rim warna merah. Memang warna sporty lah, warna merah kan. Okay, yang kedua, warna hitam. Dengan rim warna emas, warna gold. Yang ketiga, warna grey dengan sport rim warna emas. Saya tunjuk korang yang benar bentuk. Okay, bentuk ni ala-ala Yamaha R25. Hanya ini satu R saja. Satu R maksudnya dia satu silinder saja. Okey, saya cuba start motor ni. Nampak? Meter dia pakai fully digital meter datang dengan warna. Saya tunjuk dia punya lampu. Okey, lampu, signal, lampu depan LED, lampu belakang pula LED, signal pun LED. Saya tunjuk dia punya dashboard. Saya naik motor dulu. Okay, kalau kita nak start, tekan ini. Tekan ini ya. Tekan. Ini dia punya clutch. Maksud ini adalah dia punya pass light. Nah, pass light. Maksud ini boleh setting Setting. Nah, korang nampak ni. Atau tekan. Okay. Ini boleh adjust dia punya meter lah. Signal kiri, kanan, horn. So, ini tadi kita start Masuk double signal dekat sini. Sebelah kiri ada USB. Saya cuba buka dulu. Dia ada type A dengan type C. Bulanan tak sampai 200, deposit 1000, ikat 7 tahun. Ini lagi murah daripada R25. Okey, apa yang kita perlukan untuk submit loan? Biasa kita perlukan IC, depan belakang dengan slip gaji. Kalau boleh korang bagi 3 bulan. Spek lebih kurang macam Yamaha R25 tapi harganya murah, lagi murah daripada R25. Guys, ingatlah, memang ramai customer dia beli motor ni sebab dia memang customer dia tak mampu beli Yamaha R25. Jadi dia masuk dulu untuk motor ni, lulus dapat motor ni. Ramai orang dia risau motor ni rosak ini, rosak itu. Guys, jangan risau sebab M-Force ataupun QJ motor dia ada kilang dekat Malaysia. Jadi motor ni datang dengan warranty lah. Jadi kalau korang nak datang tengok motor, datanglah kedai saya. Dekat Jalan Berserah, Kuantan, sebelah Public Bank. Korang boleh datang kedai saya tengok motor ni depan mata. Guys, ingatlah, saya bukan setakat jual motor saja, tapi kedai saya ada pusat servis. Kalau korang beli motor dengan saya atau tim saya, kalau motor ada masalah, korang datang kedai, saya janji kami akan bertanggungjawab sepenuhnya. Kita jumpa nanti. See you guys.